Penyampaian hadiah ini, majlis dengan seketikanya mempersilakan Guru Penolong Kanan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Guru Penolong Kanan Al-Ehwal Curriculum Tuan Haji Muhammad Anwar bin Samad bagi menerima yang berusaha Tuan Ketua dan Hidi bin Haji Ismail bagi menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang acara-acara yang akan dibuatkan sebentar nanti. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Sebagai acara pertama yang telah bertempat di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Pago Johor pada 23 Ogos 2025 telah berlangsungnya pertandingan sukan lompat tali berirama dan berprestasi tinggi peringkat negeri Zon Selatan. Alhamdulillah, dengan ini dipersilakan Saudara Muhammad Hasbi bin Syarif yang telah mewakili Ulul Quran. Seterusnya, pada 14 dan 17 September yang lalu, bertempat di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Tangka, telah berlangsungnya pertandingan silat jemputan peringkat antarabangsa di mana pasukan silat Akademi Ulul Quran telah pun menghantar beberapa wakil dan telah mencapai kejayaan. Dengan ini dipersilakan pemenang bagi kategori remaja selasi olahraga tempat ketiga Saudara Muhammad Fazli Aziz bin Muhammad Syahril. Bagi kategori ganda putri pemenang tempat kedua dipersilakan Saudari Syifa binti Azman dan Saudari Nur Faris Kalia. Bagi kategori seni remaja duduki tempat ketiga pesilat tingkatan 1 dipersilakan Saudari Kairina Zara. Dianggap anak-anak kedatangan berkenaan yaitu Saudara Kairina Zara. Seterusnya, pada 13 hingga 18 September bertempat di Langkawi, Kedah, Darul Aman telah berlangsungnya kejohanan sukan sekolah-sekolah menengah utama Malaysia peringkat kebangsaan di mana pasukan SMAL telah menghantar seramai 22 orang atlet dan alhamdulillah kita telah mendapat beberapa kejayaan di peringkat kebangsaan. Dengan ini dipersilakan pemenang-pemenang bagi acara yang pertama, acara bola tampar bawah 18 tahun dipersilakan pemenang tempat ketiga Saudara Muhammad Syawal bin Putri.
Seterusnya bagi acara bola tampar puteri, pemenang main Johan dipersilakan pasukan bola tampar puteri yang dianggotai oleh 6 pemain Akademi Luar Quran. Dipersilakan Saudari Nur Ain Quraisha binti Aryas, Saudari Siti Tafiana Bila binti Muhammad Jahari, Saudari Nurul Sajwani binti Yusuf, Saudari Nurul Ain Fatihah binti Syahidan, Saudari Hana Jamia binti Zaini, dan Saudari Nurul Syafina binti Ibrahim. Seterusnya, pada 23 Ogos 2025 bertempat di Kompleks Sukan Komuniti Ceruk Pulau Penarik telah berlangsungnya kejohanan pembangunan bola balik D14 peringkat negeri Johor tahun 2025, di mana pasukan SMA Rogatul Quran telah menghantar wakil-wakil D14. Dengan ini dipersilakan pasukan lelaki yang mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mahmad dianggotai oleh Saudara Muhammad bin Hairi, Saudara Afiq Ashraf bin Nur Isyam, Saudara Darwish Akhir bin Muhammad alias Nazri, Saudara Muhammad Haiman Hatimi bin Muhammad Zari, dan Saudara Ahmad Alif Ajmain bin Zainal. Untuk makluman majlis, pasukan ini telah mencapai kedudukan tempat ke-10. Seterusnya dipersilakan pasukan lelaki Sekolah Menengah Agama Luar Quran yang telah mencapai kedudukan tempat keempat. Dipersilakan Saudara Ahmad Salimullah bin Muhammad Nazri, Saudara Muhammad Lindan Kursani bin Muhammad Adwan, Saudara Ahmad Harith Irfan bin Ahmad Ahmadi, Saudara Aiman Najmuddin bin Rizawin, Saudara Muhammad Eshan Faiz bin Muhammad Rozani, Saudara Muhammad Darwin Izziad bin Nur Ekin, Saudara Muhammad Rizki Ikhwat bin Rosli, dan Saudara Muhammad Abdin Hakim bin Muhammad Asri. Seterusnya bagi kategori perempuan B14
menduduki tempat ke-8 daripada 12 pasukan. Dipersilakan pasukan bola baling tinggi 14 dalam tengah agama Logatul Quran. Dianggotai oleh Saudari Nur Alia Arina binti Ishaq, Saudari Nur Aribah Hana binti Muhammad Nur Azlan, Saudari Eva Umaira binti Syukur, Saudari Nur Syahidatul Iman binti Amiruddin, Saudari Putri Izrihar binti Ahmad Tarbizi, dan Saudari Nur Aisyah Umaira binti Muhammad Izzah. Okey, Didi. Seterusnya bagi acara terakhir, iaitu acara kejohanan pembangunan bola baling B16 jemputan MSS di Tangkak, telah berlangsung pada 10 September 2025 bertempat di SK Batu Anam Segamat. Alhamdulillah, pasukan B16 Putri SMK Logatul Quran telah mencapai kedudukan kejohanan pembangunan bola baling B16 jemputan MSS di Tangkak. Dengan ini dipersilakan peserta pemain-pemain pasukan B16 SMK Logatul Quran dianggotai oleh Saudari Dini Marisa binti Agus Suniraj, Saudari Nur Syafika Najwa binti Izan Rohaidat, Saudari Tamila binti Fazil, Saudari Nur Syafika binti Muhammad Sufyan, Saudari Damia Aufia binti Edi Syahrin, Saudari Nur Arya Arina binti Ishaq, Saudari Nur Damia Syafia binti Muhammad Sufian, Saudari Putri Izrihar binti Ahmad Tarmizi, Saudari Eva Umaira binti Syukur, dan Saudari Nur Aisyah Umaira binti Muhammad Uzzah. Juga penerima anugerah penjaga gol terbaik Saudara Syafika Najwa binti Izan Rohaidat. Okey. Seterusnya, pada 27 September, iaitu pada hari Sabtu yang lepas, bertempat di Dewan BBC Sports Center, Pontian, telah berlangsungnya acara badminton praktis peringkat negeri Johor tahun 2025, di mana kita telah menghantar kontingen pemain badminton untuk memberi cabaran. Alhamdulillah, kita telah mencapai kejayaan cemerlang. Dengan ini dipersilakan pemenang tempat kedua kategori beradu senior, dipersilakan Ustaz Khairullah Neymar Zukri.
Alhamdulillah, tanya diucapkan kepada Ustaz Khairullah atas hidayah semula. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Penentu atas kesediaan menyampaikan hadiah kemenangan kepada pemenang-pemenang.